Baiklah, Projek Ramadan 2026 akan membawakan kisah pemenang pingat emas di Sukan SEA Manila 1991 pesilat Zainal Ahmad pada 1 Mac ini hanya di Nadi Weekend. Hari ini pula tumpuan kita terarah kepada seorang lagi jago kebangsaan yang pernah mengharumkan nama di tamasya yang sama. Di sebalik ketenangan Ramadan terselit kisah tentang ketabahan menghadapi keperitan hidup selepas mengangkat kaki dari arena sukan. Wartawan Husna Zainuddin menyingkap cerita bekas Paralimpian memanah negara Muhammad Izhar Abdul atau lebih mesra disapa Saidon dalam bingkisan khas yang dibawakan oleh penaja utama Dongfeng Cars Malaysia by CADB, anak syarikat Pekemar. Sukar untuk dirinya mengimbau kembali luka lama yang dipendam. Dia pernah 2 kali menggigit kecewa apabila impian kesukan Olimpik tidak kesampaian. Dia pernah. Allah. Dalam sunyi Ramadan yang tenang, kita temui makna sebenar kekuatan. Bukan pada tubuh yang sempurna, tetapi pada jiwa yang tidak pernah menyerah. Projek Ramadana di arena kali ini ingin menyingkap kisah bekas atlet para memanah negara Muhammad Izhar bin Abdul Saidon. Itu masa saya dapat perak. Masa tu ASEAN punya tournament untuk ASEAN lah kan. Saya masuk walaupun kategori bercampur dengan orang normal. Saya dapat perak. Sebenarnya semasa kelayakan saya tu, saya di bidang memanah. Peningkatan. Jadi peningkatan itulah menyebabkan saya dapatlah bergerak lebih jauh sikit. Sampailah saya sebenarnya saya gagal Olimpik 2 kali. Sebab kalau ikutkan ranking saya, masa ketika kehidupan saya masa tu saya ke tempat 67 di dunia. Jadi mana ada kejuaraan dunia memang kita dijemput. Tapi bila buat selection, final selection, yang saya nak ke Athens tu, saya kena dengan nombor 1 dunia. Jadi cara dia orang lain, kita lain. Sebab kita tengok dia punya equipment, dia orang pun kita pun dah, semangat kita pun dah kurang lah. Sebab kita pergi semua yang tidak mempunyai peralatan yang betul-betul. Hanya sekadar masuk saja. Selepas COVID-19, hidupnya berubah sekelip mata apabila diserang penyakit stroke. Tabung kecemasan habis digunakan, kereta terpaksa dijual demi kelangsungan kehidupan. Dari membidik sasaran di gelanggang, kini Izhar berdepan sasaran yang lebih besar untuk terus kuat dalam ujian yang tidak pernah dipinta. Lepas COVID setahun, saya kena stroke. Stroke saya ni dah kira sekarang ni dah 80% lah. Dah boleh bercakap. Sebelum ni nak bercakap pun tak faham kan. Ada rezekinya juga. Duit-duit simpanan. Itu duit-duit. Saya duk jual kereta saya. Saya ada 10 biji kenderaan, saya jual satu sampai habis. Ya, alhamdulillah lah, terima kasih banyak-banyak kerana rezeki itu memang ada kan. Jadi kepada Yakib dan juga saya sampai semua mengambil inisiatif untuk datang membantu. Alhamdulillah lah, saya syukur, alhamdulillah. Kerana ada juga pihak-pihak agensi lain yang
yang prihatin. Di sebalik kejayaan mereka ini sebenarnya ada keluarga yang sentiasa memberi sokongan, bantuan, kewangan untuk memastikan kejayaan mereka. Di samping itu juga kita boleh lihat keluarga kebanyakan atlet ini mereka hidup dalam sederhana. Mereka tidak mengharapkan apa-apa bantuan, tapi setiap bantuan yang dihulurkan mereka merasakan menyambutnya dengan rasa syukur dan mengucapkan berbanyak terima kasih di atas keprihatinan masyarakat, di atas sumbangan yang mereka berikan. Ini bukan kisah untuk meraih simpati, tetapi kisah bagaimana kekuatan itu diuji. Ramadan mengingatkan kita bahawa nilai seorang insan tidak diukur melalui ujian kehidupan. Husna Zainuddin untuk Projek Ramadan Nadia Arena.